Yang itu tadi bang. Tak kawan. Kena tulis lagi tu, belum kutip lagi kan. Dah makan tak? Belum. Belum. Air. Pengurusi Operasi Pusat Berhad Kopim, Majlis mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian hadir ke majlis ini. Silakan semua lebih berhormat untuk bertempat. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam koperasi. Bagi Fadilah bin Salim, Arah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan. Tuan Haji Fadilah bin Salim, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Encik Alim Haji Ibrahim, Pengurus Besar Bahagian Korporat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, merangkap Pegawai Khas Presiden Angkasa. Yang berusaha Puan Aja Sharifah Aminah binti Syed Mohsin, Pengerusi Jawatan Kuasa Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Negeri Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Encik Muhammad Aryan bin Muhammad Roslan, Pengarah Pembangunan Industri Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS). Yang berbahagia Dato' Haji Cik Min bin Cik Man, Pengerusi Koperasi Pusat Islam Kopim, ahli-ahli koperasi yang dihormati serta memberi sokongan yang amat mendalam terhadap koperasi kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam koperasi. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan sedikit Dinas untuk menyampaikan ucapan. Dengan perhormatan disilakan. Fadilah bin Salim, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Encik Halim Haji Ibrahim, Pengurus Besar Angkasa. Yang berusaha Puan Sharifah Aminah, Pengerusi Jawatankuasa Angkasa Wilayah Persekutuan. Yang bahagia Dato' Haji Cik Amin, Pengerusi Kopim. Yang saya hormati Puan Aja Sharifah binti Syed Mohsin, sahabat saya yang Angkasa Wilayah Persekutuan, Pengerusi Angkasa Wilayah Persekutuan. Besar ni poster dia. Dia Angkasa ni satu badan koperasi juga yang menaungi koperasi-koperasi lain, dan antara mewakili dalam koperasi untuk perniagaan antarabangsa, betul ya? Dan juga antara mandatnya adalah untuk membangunkan perniagaan koperasi. Jadi kena rapat juga lah dengan Puan Haji Sharifah. Dan juga tidak lupa kepada sahabat saya dari Angkasa Pusat. Untuk naik ke pentas bagi menyampaikan cenderahati kepada Yang Berusaha Tuan Haji Fadilah bin Salim, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan, yang telah merasmikan mesyuarat agung tahunan kedua Koperasi Anak Seni Malaysia Berhad. Sekali lagi wajib merakamkan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Fadilah bin Salim atas kesudian menyempurnakan majlis perasmian pada petang ini. Kita bergambar seketika, tangan yang indah dan cenderahati daripada kami, Ahli Koperasi Anak Seni Malaysia Berhad, Kopseni. Pada Yang Berusaha Puan Haji Sharifah Aminah, Pengerusi Jabatan Kuasa Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Negeri Wilayah Persekutuan, dan juga Yang Berusaha Encik Muhammad Aryan bin Muhammad Roslan, Pengarah Pembangunan Industri Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), untuk bergambar bersama kenang-kenangan dengan barisan ahli lembaga koperasi anak seni Malaysia Berhad.
sesi 2024-2025. Dan ada 7 koperasi anak seni Negeri Sembilan ke arah kejayaan yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Kita berikan tepuan. Mencadang untuk jaga bidaan sebagaimana yang dibincangkan oleh anggota mesyuarat. Tiada. Saya siapa? Nama anda. Saya Zaini Azmi. Tulis tulisan. Tiada bidaan. Baik, kami cadangkan bidaan. Jadi ada yang menyokong. Bulat suara. Nyokong. Ini ada nama 009. 009. Yang Kasim. Ya, yang Kasim. Oh, Pandai Indah. Muhammad Kasim. Bulat suara. Bukan sebelah suara. Sebelah suara. Kena ada ya. Nyokong sebelah suara. Penyokong tadi 009 Yusof bin Muhammad Kasim. Jadi tiada bidaan sebagaimana yang dibincangkan oleh anggota mesyuarat. Okey. Baik, kita teruskan saja untuk membentangkan laporan lembaga dan jawatan kuasa audit dalaman. Laporan lembaga dan jawatan kuasa audit dalaman telah dibentangkan kepada anggota mesyuarat untuk maklumat dan perhatian. Mesyuarat mengambil maklum mengenai aktiviti, pencapaian dan... Terima kasih saudara Akram. Okey, jangan lupa nombor masing-masing. Nak ambil allowance kita sebut nombor. Ingat sampai ke mana. Okey. Terima kasih. Yang mana satu? Dia kat mana? Apa sini? Sisi balance ni. Kira 1, 2, 3.